Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke TVPI Channel. Saya Wana Syahirah binti Wan Aziz dan saya Siti Nur Alia binti Muhammad Amirul. Hari ini kami membawakan laporan khas mengenai latihan kawat kaki kadet remaja sekolah yang telah berlangsung di Sekolah Menengah Kebangsaan Tan Sri Muhammad Yaakob. Latihan ini disertai oleh pasukan-pasukan kadet remaja sekolah dari pelbagai sekolah yang mempamerkan disiplin kerjasama yang tinggi. Sepanjang latihan ini, para peserta memberikan komitmen kawat yang kemas, penuh semangat dan mematuhi setiap arahan yang diberikan. Sekarang saya bersama Afan Akif, peserta kawat kaki dari Sekolah Menengah Tan Sri Muhammad Yaakob. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya nak tanya soalan. Apakah kepentingan latihan kawat kaki ini? Kepentingan kawat kaki bagi saya ialah untuk memupuk kerjasama. Setiap individu perlu bekerjasama untuk mendapatkan ketepatan dalam kawat kaki. Saya rasa itu sahaja. Ya, terima kasih. Sama-sama. Diharapkan latihan ini dapat melahirkan pelajar yang berdisiplin, berkeyakinan tinggi serta memiliki semangat patriotisme dan kerjasama yang kukuh. Sekian sahaja daripada kami. Saya Siti Nur Alia binti Muhammad Amirul dan saya Wana Syahirah binti Wan Aziz hanya di TVPI Channel, berita dari hati untuk semua.